Tahukah anda, status sijil halal syarikat Oi Beng Huat Food telah ditarik balik? Siapa yang pernah beli, dah boleh berhenti beli produk keluaran syarikat ni buat sementara waktu. Tunggu dulu kalau syarikat ni serius untuk jernihkan keadaan demi mendapatkan semula status halal JAKIM. Coklat Shilling ni dihasilkan oleh kilang Oi Beng Huat yang terletak dekat Pulau Pinang. Bukan coklat Shilling je, ni coklat yang ada mata ni, dan juga asam keping Shilling ni pun diorang produce. Bila kita buat semakan dan siasatan, memang terbukti sijil halal diorang dah kena tarik 14 Oktober lepas. So, bila sijil halal dah kena tarik ni, biasanya berlaku ketidakakuran dalam polisi halal. Sama ada dari sudut syariah ataupun dari sudut teknikal. Namun, yang jadi isu sekarang ni, OBH Food masih lagi diam dan tak bagi tahu kenapa sijil halal diorang ditarik. Tak macam Laga PAS. Bila sijil halal diorang dah kena tarik, diorang terus buat conference dan menyatakan ada dokumen yang tak lengkap dan bukannya berkaitan dengan bahan mentah yang diorang gunakan. So, buat masa sekarang ni, aku boleh cadangkan kita rehat sekejap beli daripada produk ni dan kita tunggu dalam masa sebulan. Kot-kot diorang dah selesaikan isu berkaitan halal.